Okey, Haji Robo boleh mulakan. Saya juga lantik dia jadi co-host supaya dia dapat bantu kita. Memasukkan rakan-rakan juga, Tuan Haji Ibrahim juga saya lantik jadi co-host. Ya. Okey. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh sahabat-sahabat PHF Akademi yang hadir pada pagi ini. Pagi ini adalah pagi 1 Ramadan. 1 Ramadan yang mana kita sudah memulakan ibadah puasa kita lah. Ya, Alhamdulillah. Jadi kita rasa bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberi kita peluang untuk hadir bersama dengan keadaan diri kita, ya, dengan kesihatan kita, dengan masa kita, insya-Allah, dengan keinginan kita untuk bersama, insya-Allah. Ditambahkan pula dengan pagi ini, pagi Ramadan ni, kita punya perbincangan lebih kepada bertadarus Al-Quran, insya-Allah. Merupakan hari pertama, jadi kita pun tengoklah macam mana hari ini, insya-Allah. Dan seperti biasa, saya mengucapkan selamat berpuasa kepada seluruh sahabat-sahabat KHF yang hadir pada pagi ini. Pak Imam yang tak hadir sekalipun lah. Ya. Selamat berpuasa semua. InsyaAllah semoga kita mendapat keberkatan dan rahmat dari Allah SWT sepanjang kita menjalani ibadah puasa ini, insyaAllah. Okay, seperti biasa, sebelum kita memulakan kita punya perkongsian atau ini, kita akan dahulukan dengan bacaan doa lah. InsyaAllah pagi ini kita minta pada siapa yang nak baca doa pagi ini. Haji Rabi boleh Haji Rabi baca doa. InsyaAllah. Okay. InsyaAllah. Okay, insyaAllah. So di pagi yang mulia, pagi Ramadan yang mulia ini, kita silakan Tuan Haji Rabi untuk bacakan doa. Selesai saja doa dibacakan, kita akan menyambung semula kita punya perkongsian ini dengan menyerahkan kepada yang berbahagia Dr. Kamal untuk menerangkan apakah yang aktiviti apakah perkara yang perlu kita lakukan dalam aktiviti bertadarus Al-Quran sepanjang bulan Ramadan ini, insyaAllah. Jadi silakan Tuan Haji Rabi untuk bacakan doa pagi ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengerusi majlis Tuan Haji Abdul Ghafur, yang berbahagia Dr. Haji Kamal, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajah. Marilah kita sama-sama berdoa untuk memberkati majlis pada pagi ini. Semoga Allah terima segala amalan yang kita lakukan, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa adkhilna jannata mal iman. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, wahai Tuhan kami, hidupkanlah kami dengan iman, matikan kami dalam iman, serta masukkan kami ke dalam syurga bersama-sama iman. Ya Allah, wahai Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kesalahan kami dan dosa-dosa kesalahan ibu bapa kami, serta kasihanlah ibu bapa kami sebagaimana mereka berdua mengasihan kami semasa kami masih kecil.
Demikian juga ampunilah seluruh kaum muslimin dan muslimat, baik yang hidup maupun yang telah meninggal dunia. Dengan rahmat-Mu, ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Saya terus kongsikan skrin supaya kita lihat ayat yang kita pilih untuk bertadarus ya. Tuan-tuan bila menyebut tadarus tu panjangkan dal tu 2 harakat ya. Bukan tadarus. Kalau tadarus tu dal 1 harakat saja. Tak ada alif. Tadarusun dia ada alif selepas dal tu ya. Jadi menyebutnya bertadarus bukannya bertadarus. Ya, sebab tu kita selalu bukan keliru, tidak faham ya, sebab kita baca dalam buku ditulis tadarus. Dalam dalam memo-memo ke, kalau ada memo daripada Jabatan Agama pun dia tulis pun tadarus saja ya. Sebab tulisan Jawi Melayu ni memang banyak perlu diperbaiki ya. Kalau nak memelihara Arabnya memang perlu diperbaiki ya, sebab kita tak perasan ya. Kita ikut sajalah apa yang menjadi kebiasaan tadarus. Kita sebut tadarus tapi sebenarnya ialah tadarusun ya, dia wazan ke-6. Selepas huruf akar yang pertama dal tu ada alif. Jadi alif ni alif mad. Kita panjangkan 2 harakat. Tadarusun kita waqafkan dia jadilah tadarus. Waqaf dengan sukun mendatang kepada huruf sin yang hujungnya tadarus. Jadikan dia kebiasaan dalam kita menyebut ya. Itu sebagai peringatan, sebab kita sekarang ni dah nak berlatih. Jadi kita berlatih mesti dengan ilmu. Jangan berlatih tanpa ilmu. Kalau kita berlatih tanpa ilmu, kita akan membuat budaya yang biasa tapi kurang tepat ya. Dan nanti kawan-kawan kita lain, keluarga kita lain akan ikut tanpa mereka juga fahami ya. Okey, kita mulakan dengan perkongsian. Skrin kita pergi kepada Al-Quran teruslah ya. Kita share, kita pergi kepada kita gunakan Al-Quran tafsir dan perkata itu juga. Dan kita akan bertadarus ya, bertadarus. Kalimah yang pertama iaitu bermula dengan alif, lam. Lam tu baca panjang 6 harakat dan mim juga dibacakan sepanjang 6 harakat. Itu membunyinya, tapi sebelum kita membunyi itu kita perlu tahu kenapa alif ni dibaca dengan alif ya. Sebab dia terdapat bila menyebut bunyi kepada huruf-huruf di dalam huruf muqatta'ah, yang ni dipanggilkan huruf muqatta'ah ya. Jadi bila membunyikan huruf muqatta'ah, kita membunyikan dengan mengikut ijaan dia ya. Jadi tuan-tuan kena tahu ijaan alif macam mana, ijaan lam macam mana, ijaan mim macam mana ya. Jadi bila membunyikannya, dia kena mengikut bunyi ijaan huruf. Alif ialah alifun. Itu asalnya ya, alifun. Ya, bermakna hamzah qata' baris atas, lam baris bawah, fa dhammatain. So bila membacanya kita sebut fa tu disukun mendatangkan, maka dia bunyi alif. Alif dengan fa tu disukun mendatangkan, bermakna dia ada sifat-sifat dia yang tertentu lah ya, terutamanya sifat hamas dia. Ya, alif. Ya. Kemudian lam, ijaan dia macam mana? Lam, alif, mim. Ya, lam, alif, mim. Bila dibariskan, lam baris atas, alif adalah alif mad. Ya, kemudian mim tu dhammatain ya. Dhammatain, alif lam. Kemudian apabila diwaqafkan,
mim tu disukun mendatangkan. Ya, disukun mendatangkan. Kita untuk sesi tadarus ni kita tak ada buat penulisan ya. Kita semua secara verbal je ya. Jadi tuan-tuan pun nanti pun sama jugalah. Bila berlatih tu menerangkan secara verbal ataupun secara oral saja ya. Jadi ijaz dia lamun ya, lamun ya. Kemudian bila waqafkan apa jadi mim tu disukun mendatangkan ya. Bila sukun mendatangkan alif tadi akan bertukar kepada alif mamdudah ya, yang dipanjangkan bunyinya ya. Kemudian mim yang sukun tadi dia akan bertemu dengan mim yang seterusnya iaitu kepada ejaan mim ialah mimun ya, mimun. Mim baris bawah ia mat dengan mim dhammatain juga. Jadi apabila membaca mim yang di hujung huruf mim tadi juga sukun mendatangkan ya, disukun mendatangkan. Jadi dia dibaca dengan sepanjang 6 harakat juga. Jadi ya mat tu ditukarkan kepada 6 harakat ya, sebab di dalam huruf maqta'ah ni sudah menjadi mat lazim ya. Jadi pertama tadi lam, apabila mim yang sukun bertemu dengan mim yang kedua dalam huruf mim yang kedua tu, maka dia berlaku idgham mislain ya. Mim yang sukun bertemu dengan mim baris bawah tu dia menjadi idgham mislain. Maknanya ditasydidkan mim tu dalam sebutan ya. Dalam sebutan dia ditasydid, dalam tulisan dia tak ada tulisan macam ni saja ya. Tak nampak pun ya. Jadi masa membunyikan itu tuan-tuan kena mengejanya dalam hati ya, mengejanya. Jadi lam baris atas, alif mamdudah, lepas tu mim sakinah yang tidak ditandakan sukunnya sebab dia sudah masuk kepada mim yang kedua, mim baris bawah. Mim yang kedua baris bawah tu ditasydidkan. Sebab tu sekarang ni berlakunya mad lazim kalimi. Mad lazim harfi. Ya. Sebab lam alif mad selepas lam tadi sudah bertemu dengan mim yang bertasydid. Itu dipanggilkan mad lazim harfi musaqqal. Jadi kita bacanya dengan syiqal ya. Syiqal ni maknanya tebal, dengan tebal, berat sikit ni ya. Berbanding kalau dia bukan tasydid dia lebih ringan. Itulah macam mana kita menyebut pertamanya alif, lepas tu lam, sebab kalimat tadi bertemu dengan huruf mim yang bertasydid. Lam, lepas tu mim bertasydid tu dia juga ada dengung dia ya, ada dengung dia. Lepas tu ambil mim, mim, dia 6 harakat juga. Sebab apa? Ya yang mat tadi sudah bertukar kepada mat lazim harfi mukhaffaf ya. Lepas ya tu mim yang akhir tu disukun mendatangkan. Bila disukun mendatangkan dia jadi mat lazim harfi mukhaffaf. Mukhaffaf maknanya bacaannya lebih ringan ya. Yang pertama tadi alif mad bertemu dengan mim yang tasydid. Jadi itu musaqqal ya. Dua-dua 6 harakat ya. Lazim berarti apa? Perlu dibaca ataupun dipanggil Arab kadang kata dia wajib dibaca. Wajib tu bermakna perlu, bukannya wajib tu bererti kalau tak baca berdosa, tidak ya. Dia bukan hukum fiqh. Dia perlu dibaca, semestinya dibaca sepanjang 6 harakat ya. Mana kalau kita nak campurkan alif lam mim ni dalam apa?
dalam berapa harakat pembacaan keseluruhannya. Alif, A tu satu harakat, Lif satu harakat, lepas tu Lam 6 harakat, Mim pun 6 harakat. Mana-mana 14 harakat semuanya dari keseluruhannya pembacaan kepada Alif Lam Mim. Ya. So lam pertama tu ditasydidkan mim. Mim huruf yang kedua mim tu, mim yang hujung tu disukun mendatangkan. Ya, itu caranya untuk mengupaskan aspek sebutan dia. Ya, sebutan tu aspek tajwid. Dia berkaitan dengan sorofnya. Sorofnya ialah ejaan dia. Ya, kena tahu ejaan alif ialah alifun, lam ialah lamun, kemudian mim ialah mimun. Ya, jadi itu yang digunakan untuk membantu kita mengetahui macam mana cara untuk apa menyebut, ya, membacakan huruf-huruf di dalam alif lam mim bukannya kalimah, ya. Alif lam mim bukannya kalimah. So dari segi nahwu dia tidak ada makna sebab dia bukannya perkataan. Kalau dia perkataan baru adalah makna, ya. Jadi dia bukannya perkataan, dia huruf gabungan huruf muqatta'ah, dia panggil huruf yang terpotong-potong saja. So alif tidak ada makna sebab dia huruf, lam pun tidak ada makna sebab dia huruf, min adalah tidak ada makna sebab dia huruf. Jadi bila digabungkan dia tidak menjadi perkataan, ya. Sebab itulah dia tidak memberi apa-apa makna. Dia cuma digunakan di awalan surah. So, dipanggilkan huruf-huruf muqatta'ah, ya. Jadi lam yang dia tanda panjang tu dibacakan 6 harakat sebab dia bersabit dengan mad lazim harfi musaqqal. Dan mim dipertandakan panjang di atas tu kerana dia bersabit dengan mad lazim harfi mukhaffaf. Mim baris depan, kha baris atas, fa tasydid baris atas, fa di hujungnya ialah dhammatain, mukhaffafun. Tapi bila menyebutnya mukhaffaf maknanya yang ringan, ya, yang diringankan. Okey, itu alif lam mim. Lepas tu diikut dengan zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Ya. Pembacaannya tak mestinya kita baca dengan taranum, ya, tak perlu bertaranum, tapi yang pentingnya kita menzahirkan makhraj dan sifat kepada setiap huruf dan setiap kalimah. Jadi masa kita membaca itu kita pastikan kita tahu makhraj dan sifat huruf, ya. Sebagai contoh bila kita menyebut zalikal kitabu la raiba fi zal, ya. Kita kena tahu makhraj huruf zal huruf makhrajnya. Untuk mengeluarkan huruf zal tu, maka hujung lidah tu kita keluarkan sedikit za, ya, za, dan mengena gigi kacip atas za. Jadi jangan bunyi, jangan letak ujung lidah tu tempat lain. Kalau letak lidah tempat lain, dia tak jadilah zal, ya. Dia makhraj dia bersama dengan huruf sa dengan za, ya. Makhrajnya sama je. Tiga-tiga tu kita keluarkan hujung lidah za, ya. Za, alif ni alif mad. Namanya za tu dibacakan sepanjang 2 harakat. Alif kecil tu ada alif mad. Zalikal kaf. Lam kita tahu mengeluarkan untuk membunyi huruf lam. Hujung lidah tu, ya, di bawah hujung lidah tu kita tekan pada gusi atas, dan hujung lam tu dihalakan kepada lelangit atas, ya. Zali. Lepas tu kaf kena tahulah, ya, nak menyebut huruf kaf tu kita menaikkan pangkal lidah makhraj selepas huruf qaf. Yang paling
dipangkal sekali ialah huruf Qaf. Lepas huruf Qaf tu ada makhraj huruf Kaf. Ya. Sebab Kaf ni adalah dalam kumpulan al-lisan. Ya. Maknanya dia menggerakkan pangkal lidah tu kita angkat ke atas tanpa menyentuh langit-langit. Ya. Itu Kaf. Lepas tu, ketika membaca dalam wasal, zalikal kitabula. Apa berlaku pada Hamzah wasal sini? Hamzah wasal digugurkan dalam bacaan. Ya, digugurkan dalam bacaan. Dia hanya tinggal di dalam tulisan saja. Ya, kemudian kaf ni terus kepada lam. Lam yang sukun. Ya, lam sukun ni adalah lam syamsiah qamariyah. Lam syamsiah Qamariyah, ya. Jadi perlu makhrajkan lam dan huruf lam sukun itu, kemudian pastikan sifat dia juga dizahirkan, ya, dizahirkan. Lam yang sukun, kita biasa sudah buat latihan. Dia ada 5 sifat berlawanan dan satu sifat tunggal, iaitu inhirah. Jadi masa menyebut kal tadi, zalikal, kal maknanya menyebut lam sukun lah tu. Masa menyebut lam sukun tu, pastikan makhraj disempurnakan dengan baik, dan juga sifat, 6 sifat tadi dizahirkan, ya, bersama. Semua tu berlaku dalam masa yang serentak, ya. Pada masa kita menyebut tu, makhraj dan sifat dia dilakukan, ya, dalam masa yang serentak. Tak sempat nak fikir dah, ya. Cuma kemahiran saja yang membantu kita. Kefahaman dan kemahiran, ya, membantu kita menzahirkan makhraj dan sifatnya dengan betul, ya. So, zalikal kita ta, alif mad. Maka ta tu dibacakan sepanjang 2 harakat. Ya, dan menyebut ta, setiap huruf tu sebelum menyebutnya kita mesti tahu di mana makhrajnya, dan perlu tahu pergerakan bahagian-bahagian mulut, iaitu makhraj yang mana, ya, yang perlu disebut untuk dapatkan ta, ya. Kalau ta ni sebelum mengambil ta baris atas, bermakna kita kena sempurnakan makhraj dia. Ya, makhraj ta adalah hujung lidah tu kita tekan kepada belakang gigi atas untuk mengambil ta, ya. Pastikan hujung lidah tu berada di belakang gigi atas. Lepas tu bila ambil ta, dia akan ambil bunyi vokal A. Jadi ta, ya. Sebab dia bertemu dengan alif mad, dan kita baca dia sepanjang 2 harakat, ya. Zalikal kitabu la raiba fih. La sekali lagi dikuning alif mad, bermakna la ni dibaca sepanjang 2 harakat, ya. 2 harakat juga sebab dia membabitkan mad asli. Jadi semua alif mad sini mad asli, ta mad asli, la juga mad asli. Kemudian kita ada ra yang bertemu dengan ya sukun tu, ya, ya sukun dia ada sifat layin, ya. Arab panggil layin, orang Melayu panggil sifat lin, ya. Ya, sifat layin ni adalah sifat tunggal, ya, iaitu sifat yang lembut dan lunak. So, apabila huruf layin sama ada ya, dalam Al-Quran ada 2 saja huruf layin, ada sama ada ya sukun ataupun waw sukun. Jadi huruf sebelumnya mesti mengambil baris atas, barulah dia menjadi huruf layin, ya, yang bersifat layin, ya. Dia tidak boleh mengambil baris yang lain. Macam ra ni baris atas, ya sukun, maka ra tu perlu dibacakan dengan sifat yang lain, yang tunggal, dan dia juga mempunyai 5 sifat yang mendatang, ya. Dia ada 5 sifat mendatang dan 1 sifat tunggal. Jadilah 6 sifat keseluruhan. Jadi masa membaca tu
pastikan makhrajnya kita sempurnakan, iaitu dengan menaikkan tengah atas lidah, ya, tanpa menyentuh langit-langit. Itu makhraj dia, ya. Kemudian sifat dia ada 5 sifat berlawanan dan 1 sifat tunggal tadi perlu dizahirkan semasa membacanya, ya. Kemudian selepas ini kita ada 2 waqaf yang bertanda tiga, tiga titik itu, ya, 3 titik itu dipanggilkan waqaf ta'anuq, ya, ta'anuq. Ta'anuq ni macam apa? Orang kata tangan tangan kita ni, apa kita buat ni? Di uh, apa kita panggil tangan kita ni, ya? Maknanya dari segi istilah, ya, dia boleh dibaca dan diberhentikan Tangan dalam yadun yadun. apa dia? Tangan Tangan apa kita buat yang ni macam ni ukur ni? yadun. Bukan. Dia berpeluk, tangan ni berpeluk tu. Oh, berpeluk. Tu itu ta'anuq dalam bahasa Arab, tapi kalau kita tak perlu tahu pun tak apa. Yang perlu apa kita perlu buat apabila ada waqaf ta'anuq ni, kita boleh berhenti salah satu, ya. Kita boleh berhenti salah satu, jangan berhenti dua-dua. Kita boleh berhenti sama ada la raib ataupun kita berhenti dekat la raiba fi. Ya, salah tu. Tengok pada konteks dia yang mana lebih sesuai, ya. Kalau kita kata la raib, maknanya tidak ada keraguan. Lepas tu kita sambung dia fihi hudal lil muttaqin. Maknanya ayat tu akan memberi erti di dalamnya ada petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Kalau kita berhenti di fihi, dia memberi konteks sedikit berbeza. Maksudnya la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, so ulama berpendapat yang kedua ni lebih afdal, ya. Maknanya kita berhenti dekat fi, waqaf yang kedua tu, bukan yang pertama, ya. Dari segi istilah dua-dua boleh, ya, tapi kita akan pilih yang mana lebih sesuai makna dia, ya. Jadi kita berhenti di kedua, kemudian kita sambung balik hudal lil muttaqin, ya. So kini kita dapati huda, kalimah ni bunyi dia apa? Huda, ya. Huda, walaupun ada 2 tanwin, ya. 2 baris yang dipanggilkan fathatain, fathah yang bertanwin, kerana huruf selepas ni sebenarnya tuan-tuan adalah huruf alif maqsurah. Dia alif mat, ya. Pada asalnya alif mat ni dia ada alif kecil di atasnya. Kalau tak ada kalimah lil muttaqin, ejaan dia lah ha baris depan, dal fathatain, alif maqsurah dengan ada tanda kecil, macam alif kecil ni lah. Ya. Jadi bacaan kalau kita menyebut kalimah saja, kita akan bacakan dal ni 2 harakat 1 baris. Dipanggilkan mad iwab, ya, mad iwab. Ya, bukannya mad asli, ya, mad iwab, mad tukaran, ya. Kita baca dia huda. Tetapi apabila kalimah lil muttaqin dimasukkan, jadi alif maksurah ni digugurkan dalam bacaan, ya. Yang kita nampak ya tu sebenarnya alif maksurah. Maka cara penulisannya ialah alif tadi digugurkan. Kenapa? Nak menunjukkan yang alif maksurah tidak lagi berfungsi dalam bacaan yang wasal. Bacaan waqaf dia berfungsi. Huda ada 2 harakat, ya, dan kalau menulis kena tuliskan alif kecil tu, ya, kalau tak ada lil muttaqin. Tetapi dalam ayat ni dah ada lil muttaqin, bermakna apa? Tanwin ni akan terus kepada lam bacaan, ya. Dari segi bacaan, tanwin fathatain tu dibaca terus kepada lam, membabitkan idgham bila ghunnah. Membabitkan idgham bila ghunnah, ya. Jadi apabila bila ghunnah, dia terus bacakan
sambung dengan lam, jadi alif maksurah tadi tidak lagi berfungsi ya sebagai alif mat. Sebab itulah alif kecil itu digugurkan dalam tulisan, dan dalam bacaan kita akan gugurkan sebutan alif tadi, dal tanwin fathatan terus kepada lam, jadilah dali, dali ya. Jadi dali ni pertemuan tanwin dengan nun. Apa yang berlaku dalam tanwin ni tuan-tuan, ada dua baris ni. Asalnya baris yang kedua tu ialah nun yang sukun. Ya, nun yang sukun. Jadi mana ada pertemuan nun sukun dengan lam. Sebab itulah dia melibatkan idgham bila ghunnah. Apa maksud dia idgham? Jadi nun yang sukun tu telah dimasukkan ke dalam lam ni, ya, dan makhraj dan sifatnya tidak lagi dinyatakan, tidak lagi dizahirkan. Termasuklah sifat dengung dia pun, nun yang sukun tu ada sifat dengung dia ya, sebab dia huruf khayshum. Jadi khayshum akan mengeluarkan bunyi sifat dengung ya. Tetapi dengung tu pun dimasukkan juga. Bermakna keseluruhan makhraj dan sifat nun sukun tadi dimasuk ke dalam, maka dia tidak lagi dibunyikan ya. Bila dimasuk, ingat, bila diidgham, jadi makhraj dan sifat huruf tu tidak lagi dibunyikan ya. Termasuklah sifat dengungnya juga dimasukkan, mana akan digugurkan dalam bacaan. Sebab itulah kita membacanya tanpa dengung ya. Dia jadilah dali. Nampak ya, dengung tu telah hilang. Sebab tu dia tinggal satu baris saja. Hudalli ya, tak ada dengung. Itu dia panggilkan idgham bila ghunnah. Idgham maknanya kemasukan, dia isim masdar. Bila tanpa, B makna dengan, la tu tidak ya. Jadi dengan tidak juga bererti tanpa. Ghunnah ialah dengung. Jadi idgham bila ghunnah memasukkan kemasukan tanpa dengung ya. Kemudian apabila nun sukun tadi dimasuk ke dalam lam, mana dalam huruf lam ni sekarang ni terdapat dua huruf, iaitu huruf nun yang sukun dengan lam baris bawah. Sebab tu lam tu ditasydidkan ya, dengan tasydid. Jadi bila dia idgham bila ghunnah, jadi huruf yang selepas nun sukun tu iaitu lam perlu ditasydidkan untuk menunjukkan terdapat dua huruf ya di dalam lam tadi, maka ditandakan dengan tasydidnya ya. Kemudian diikuti dengan lam sakinah, ataupun kita panggil lam sukun, sama dengan Alkitab. Membunyikan lam sukun ni sama dengan dalam lam sukun dalam Alkitab. Makhraj dan sifatnya juga perlu dizahirkan dengan baik ya. Kemudian muttaqin, di sini terdapat ta yang bertasydid. Ingat, apabila huruf yang bertasydid bermakna ada huruf di tempatnya ya. Kalau dia tidak melibatkan huruf lain yang dimasuk ke dalamnya, ta ni sebenarnya adalah dua huruf ta, iaitu ta sukun dengan ta yang mutaharikah baris atas. Jadi masa nak menyebut ta tu bermakna kita perlu zahirkan dulu ta yang pertama tu ta sukun ya, dengan makhraj dan sifatnya yang sempurna ya. Lepas tu qaf, kita tahu qaf, nak membunyikan qaf, dia membabitkan pangkal lidah lah ya. Sebelum mengambil di baris bawah tu, nak menzahirkan makhrajnya, kita akan melibatkan pergerakan pangkal lidah. Kita angkat pangkal lidah tu ke atas ya. Kemudian dia diikuti dengan ya mad. Ya mad bermakna qaf baris bawah dipanjangkan oleh ya mad ni mengikut keadaan bacaan kita ya. Kalau bacaan kita wasal, dia masih lagi menjadi ya mad asli 2 harakat. Tetapi kalau kita waqaf kalimah di hujung sini, dia akan jadi mad arid
lisukun. Ya, mad arid lisukun masih lagi boleh baca dua, tapi kita juga boleh baca 4 harakat dan 6 harakat. Ya. Biasanya kita di Malaysia ni mad arid lisukun kita akan baca dia lebih pada dua, iaitu sama ada 4 ataupun 6 harakat. Lil muttaqin. Ya, lil muttaqin. Ke mana kita panjangkan mad tu menjadi mad arid lisukun. Lisukun bermakna apa? Bagi mensukunkan nun ni. Maknanya masa pembacaan secara waqaf, nun baris atas ni disukun, kita panggil dia sukun mendatang, ya. Jangan kita kata sukun sukun saja. Nanti kita ingat baris dia baris sukun. Tidak. Baris dia tetap baris nun baris atas kerana soroh dia macam tu, ya. Ilmu sorohnya ialah ya nun ni adalah tambahan kepada kalimah ni. Jadi dia tetap mengambil ya mat dengan nun baris atas walaupun dalam bacaan kita membacanya apa secara sukun, ya. Kita panggil dia sukun mendatang. Itu lebih kurang menerangkan dari aspek penyebutan huruf dan kalimah tu berkait dengan ilmu tajwidnya, ya. Jadi masa kita baca tu pastikan hukum-hukum tajwid, sebutan huruf-huruf tu kita tahu makhraj dan sifat dia, ya, dan kita raikan, ya, dalam pembacaan itu, ya. Itu bahagian tajwid. Lepas tu nahu dan sorohnya juga perlu dibawakan sekali, ya. Dari nahu dan soroh kita boleh mulakan yang balik dengan zalika. Zalika ni kita terangkan apakah kalimah dia, ya. Zalika ni dia panggilkan isim isyarah, ya. Arab kata isyaratun, isyarah, ya. Melayu pun pinjam ayat kalimah tu, dia kata isyarat. Isyarat maknanya apa? Menunjuk, ya, petunjuk. Maknanya sesuatu yang boleh menunjukkan kita itu dan ini. Isim isyarah dalam Arab dia ada dua jenis. Satu yang menunjukkan sesuatu yang jauh. Kedua, dia boleh menunjukkan sesuatu yang dekat. Ya, kalau yang jauh tu dia panggil isyarah lil ba'id. Kalau yang dekat tu isyaratun lil qarib. Ya. Nak tahu kena kenal lah dia dan tahu memberi makna dia. Zalika ni ialah itu, ya, itu. Zalikal kitabu mana itulah Alkitab. Yang dimasukkan Alkitab sini ialah Al-Quran lah. Jadi Allah nak mengatakan kepada itulah Alkitab, iaitu Al-Quran. Jadi itu tu macam seolah-olah kita menunjuk tu dipanggilkan isim isyarah lil ba'id, ya. So dalam nahu dia, pembentukan dia bukannya mubtada, ya. Sebab ada juga syarahan-syarahan mengatakan dia mubtada. Untuk QHS Academy kita tak mengambil dia sebagai mubtada. Kita ambil dia sebagai isim isyarah saja. Dia penunjuk saja. Dia bukannya yang membina ayat ayat ismiah, ya. Tidak, dia menunjukkan. Permulaan pembina ayat ismiah tu ialah Alkitab tu. Jadi Alkitabu itulah yang mubtada'nya, bukannya zalika, ya. Zalika ni kita ambil sebagai isim isyarah sahaja, ya, bermakna itu, ya. Walau bagaimanapun itu dalam bahasa Arab, sebab orang Arab kadang-kadang dia itu dengan ini tu dia gunakan secara bertukar ganti, ya. Kadang-kadang dia nak masukkan ini pun digunakan zalika juga. Jadi zalika ni walaupun dari harfiah dia itu boleh diterjemahkan kepada ini, ya. Apabila kita mensyarahkan dia, menterjemah, kita kata inilah Alkitab, ya, iaitu Al-Quran, ya. Okey, Alkitabu adalah dipanggilkan mubtada. Mubtada ialah kalimah yang memulakan pembentukan ayat ismiah.
Bermakna Alkitabul la raiba fihi ni adalah ayat ismiyah, ya. Ayat ismiyah ialah ayat yang bermula dengan kalimah isim. Alkitab adalah isim, apa dipanggil itu, isim masdar, ya. Isim masdar, wazan satu, ya. Asalnya kitabun, kemudian ditambahkan hamzah lam ta'rifah tu menjadi diisim ma'rifah, jadilah al-kitabu yang marfu', ya. So bila dia marfu', maka dia menjadi ayat ismiyah dengan mubtada yang marfu'. Jadi Alkitab ni memainkan dua peranan. Satu, dia subjek, ya, iaitu cerita utama dalam ayat tu. Kemudian dia juga memulakan ayat, kita panggilkan mubtada yang marfu'. Ya. Okey, dah 89 dah, ya. Okey, kemudian ayat ismiyah ada mempunyai khobar, ya. Khobar yang marfu' kalau dia kalimah. Tetapi khobar juga boleh dizahirkan dalam bukan bentuk kalimah tapi dalam bentuk ayat, ya, ataupun bentuk yang menyerupai ayat, ya. So dalam konteks ni khobar kepada Alkitabu yang marfu' tadi ialah la roiba. Khobar ni apa dia? Khobar ialah penerangan ataupun cerita kepada mubtada tadi, ya. Jadi Alkitab tu apakah ceritanya? Allah kata la roiba, tidak ada keraguan, ya, tidak ada keraguan. So dia berfungsi sebagai khobar, ya. Dia tidak ada tanda marfu' daripada tanda baris, tetapi dia berfungsi sebagai khobar yang marfu', ya, kepada kalau satu perkataan kita nampak tanda dhammah, tapi dia bukan satu perkataan tu, dia ada dua perkataan, ya. Itu daripada segi fungsi la raiba itu adalah khobar. Kemudian la raiba tu dia tergantung, makna dia perlu disempurnakan dengan fihi, ya. So fihi itu ialah jar wa majrur, yang juga berperanan sebagai muta'alliqun kepada la raiba. Sebab tu dia perlu dibaca sekali, ya, sebab dia menyempurnakan la raiba tu. Jadi kita baca la raiba fi, sebab dia muta'alliqun, ya, kepada la raiba, ya. Okey, itu fungsi la raiba sebagai khobar kepada Alkitab, ya. Tapi dia ada bentuk dia, jenis dia apa pula? Ya, jenis dia la raiba ni dipanggilkan, la tu adalah la nafiyah, ya. La nafiyah lil jinsi. Apa maksud la nafiyah lil jinsi? Jinsi itu jenis, maknanya dia menafikan apa-apa saja yang berkaitan dengan jenis kalimah selepasnya, ya. Jadi raiba tu adalah jenis yang memberi makna kalimah isim yang memberi makna keraguan. Jadi la raiba maknanya tidak ada sebarang keraguan. Dia nafikan apa-apa saja yang ada keraguan, yang berkaitan dengan keraguan, dia nafikan. Tu dia panggil la nafiyah lil jinsi, ya. Jadi dengan sekali muta'alliqun tu, jadilah dia tidak ada sebarang keraguan di dalamnya. Hi itu ialah merujuk kembali kepada Alkitab, ya, isim dhamir untuk Alkitab tadi, ya, dizahirkan dalam bentuk isim dhamir hi, ya. Jadi tidak ada keraguan di dalam Alkitab yang disebut sebelumnya, ya. Okey, jadi zalikal kitabul la raiba fih. Zalika ila isim isyarah lil ba'id. Al-kitabu adalah mubtada yang marfu'. La raiba fi adalah la nafiyah lil jinsi yang juga berfungsi sebagai khobar yang, ya, khobar marfu' kepada al-kitab, bersekali dengan fihi.
Ya, bila menerangkan khabar maka perlu dia masukkan sekali fihi itu ya. Jadi walaupun pada asalnya la roiba atau khabar, tapi sebab ada muta'alliqun tu kita masukkan sekali la roiba fi, menjadi khabar yang lengkap, selengkap khabar yang sepenuhnya kepada al-kitabu ya. Kemudian Allah sambung dengan hudan. Ya, kalau kita baca dia hudan, tapi sebenarnya dia huda, iaitu petunjuk. Jadi huda ni kalau tuan tengok walaupun baris atas ya bertanwin, tetapi dia mengambil i'rab yang marfu', ya marfu', sebab huda ni adalah kalimah yang mabni. Kalau dia marfu', tulisan dia macam itu juga. Kalau dia mansub, tulisan dia tetap tak berubah. Kalau majrur pun macam tu juga tulisan dia. Jadi dalam konteks pembenaan ayat ini dia adalah marfu', ya, kerana dia juga berfungsi sebagai khabar kepada al-kitabu tadi ya. Jadi dalam ayat ni ada dua khabar. Khabar pertama tadi ialah la raiba fi. Kemudian ada cerita lagi tentang al-kitab tu, iaitu huda. Jadi dia juga petunjuk. Jadi ada terdapat dua khobar ya kepada mubtada al-kitabu ya. Khobar yang pertama yang marfu' ialah la raiba fi. Kemudian Allah tambah satu lagi huda sebagai khobar yang kedua kepada Alkitab. Maka lengkaplah cerita penerangan kepada Alkitab ya, iaitu dia adalah satu kitab yang tidak ada satu keraguan di dalamnya, dan dia juga adalah petunjuk ya. Kemudian petunjuk itu diperlukan penyempurnaan makna dia. Dia masukkan jar wa majrur lil muttaqin, dan jar wa majrur tu berperanan sebagai muta'alliqun ya kepada huda tu, maka sempurnalah makna dia. Kalau huda makna dia tergantung, iaitu petunjuk saja ya, satu petunjuk dalam bentuk yang nakirah ya. Tetapi nak menyempurnakan, masukkan jar wa majrur yang berfungsi sebagai muta'alliqun tadi, iaitu bagi al-muttaqin ialah orang-orang yang bertakwa ya. Jadi dia adalah jar wa majrur, li itu adalah harfun jar. Pada asalnya al-muttaqin tu ada hamzah wasal ya, tetapi bila bergabung dengan li itu, hamzah wasal tu digugurkan dalam tulisan dan bacaan. Bacaan digugurkan, tulisan pun digugurkan hamzah wasal tu ya. Jadilah lil muttaqin dari segi fungsi dia, iaitu dia jar wa majrur yang juga muta'alliqun kepada kalimah huda ya. Bila kita menterjemahkan huda tu petunjuk, lil muttaqin ialah bagi orang-orang yang bertakwa. So dia memberi makna Alkitab tadi, Al-Quran tu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa ya. Bermakna apa? Al-Quran ni kalau bagi orang yang kafir, orang yang bertakwa, orang yang tak beriman, orang yang menolak Allah, dia tak jadi petunjuk. So mana dia kepada kategori yang tertentu barulah dia menjadi huda, iaitu orang-orang yang bertakwa. Jadi al-muttaqin ni kalau kita nak menerangkan dari segi sorof dia, dia tu adalah apa? Daripada ijaan dia tu, bentuk dia tu, dia adalah isim fa'il wazan ke-8 ya. Isim fa'il wazan ke-8 yang ma'rifah, dia muzakkar, dia juga dari segi bilangan dia jamak ya, dia jamak. Kemudian dia majrur, sebab ada li tadi, dia menjadi i'rab, mengambil i'rab yang majrur. Itu cara menerangkannya dari aspek nahwu dan soroh dia ya. So nahwu dia apa? Dia tu berfungsi sebagai muta'alliqun kepada huda tadi, iaitu dalam pembinaan ayat tu dipanggilkan nahwu tu ya. Nahwu ni bersabit dengan tata bahasa ya, pembinaan
makna dan maksud itu, ya. Dan kenapa dia mengambil wazan ke-8 itu pun aspek makhraj, aspek nahwu juga, ya. Sebab wazan ke-8 ni digunakan dalam konteks perlakuan yang melibatkan kepercayaan hidup, ya, beriman, bertakwa, kepercayaan kepada Allah, ya, kepercayaan kepada siapa yang menjadi pelindung kita, siapa yang perlu kita sembah dan sebagainya. Itu yang bersabit dengan perkara dalaman kepercayaan hidup, akan menggunakan wazan yang ke-8, ya. Itu lebih kurang lah apa ni syarahan kita dari aspek tajwid, nahwu dan soroh secara oral, ya. Kalau nak buat cara tulisan pun boleh, tapi untuk tadarus ni tak perlu kita syarahkan dia dalam bentuk oral ataupun bentuk apa ni verbal saja, ya. Lepas tu apabila sudah mengenal itu, kita bacalah sekali lagi. Akhirnya kita bacanya dengan membawa makna dia sekali. Sebab kita sudah kenal tadi, ya. Zalika tu isim syarah lil ba'id, dah tahu dah. Al-kitabu tu ialah mubtada yang marfu', dia lah subjek kepada ayat tu. Cerita utama dia. Ya, la raiba fi adalah lam nafiyah lil jinsi yang menafikan segala yang berkaitan dengan keraguan kepada Alkitab. Mana tak ada langsung keraguan, ya, di dalamnya, ya. Lepas tu dia juga adalah petunjuk yang Allah turunkan kepada siapa? Kepada semua manusia. Tapi bukan semua manusia yang boleh menjadikan dia huda, ya. Allah kata dia hanyalah hudal lil muttaqin. Dia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Kalau bukan orang bertakwa, kemungkinan besar dia tidak akan menjadi petunjuk, ya. Orang yang bertakwa ni bukan setakat dia tak menjadi petunjuk, malah dia akan apa ni mengeluarkan keraguan pula. Ya, dia akan ingkar dan dia akan menolak apa ni Al-Quran tu sebagai petunjuk, ya. Saya hanya orang yang muttaqin saja, yang bertakwa saja yang boleh menjadikan dia sebagai, ya, petunjuk, insya-Allah. Jadi bila kita membaca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sadaqallahul azim, ya. Itu lebih kurang, ya, cara kita berlatih, ya, untuk menambahkan kemahiran kita kepada apa yang dipanggilkan bertadarusnya. Dah tu panjangkan 2 rakaat, ya. Bertadarus adalah dia mengambil bentuk dalam apa ni isim masdar wazan ke-6, ya. Jadi yang memberi erti pembelajaran menguasai ayat Al-Quran secara bersama di dalam satu kumpulannya, insya-Allah. Okey, so nanti bermula besok, ya, nanti Haji Abdul Ghafur akan aturkanlah, ya, siapa yang perlu. Tengok kemungkinan besar, ya, dalam satu masa tu mungkin seorang saja kan, ya, sebab panjang, ya, syarah walaupun satu ayat. Sebab tu kita ambil banyak-banyak, ya, sebab memang dia memerlukan masa dan tumpuannya untuk kita menguasai, ya, uh, pembacaan tu maksud apa? Baca dan faham dan mahir dia, bukan baca di bibir saja, ya. Membaca di bibir tu tapi tak faham, itu bukannya pembacaan, itu baru penyebutan saja. Bila kata membaca, mesti mengenal setiap kalimah tu, ya, menguasainya, boleh menterjemahkannya dan memahami maksud dan menghayati dia dalam kehidupan. Itulah dinamakan pembacaan ayat-ayat Al-Quran, ya, insya-Allah.
Okey, ada apa soalan sebelum kita tutup? Maknanya, Assalamualaikum Doktor. Maksudnya Ya, tadarus ni kita setiap orang kena baca, lepas tu terangkan macam tadi yang doktor buat tadi lah ya, kan? Betul lah. betul. Itu kita sebab dia kalau ditakat dia baca tak menerangkan belum tentu dia mengenal ya. Tujuan kita suruh dia apa ni, menerangkan tu kita nak check betul-betul dia kenal kita tak ataupun dia bunyi saja di bibir. Ramai di antara kita membaca Al-Quran dia membunyi di bibir saja tapi dia tak hati dan minda dia tu tak ikut ya. Tak bawa sekali kalimah tu. Nah, sebab tu package tadarus QHS berbeza ya dengan yang biasa ya. Prof, yang terakhir itu Prof baca Ya, saja, bawa makna dalam hati saja. Lepas tu kita tak perlu terjemahkan dalam mafhumnya. menterjemahkan sebelum tu. Dalam syarahan Betul. tadi terjemahkan. Hmm. Masa membaca tu terjemahan makna tu dan apa ni ke kalimah-kalimah tu dah kita bawa sekali dalam pembacaan tu. Maknanya Hmm. macam kita baca buku Inggeris macam tu kan, kita faham dia. Sebab apa? Kita kenal kalimah tu, kita tahu konteksnya, kita tahu fungsi dia dalam ayat tu sehingga kita boleh memberi makna kepada apa ni pada perkataan dan ayat itu. Macam kita baca bahasa Inggeris, macam kita baca bahasa Melayu, buku Melayu, kita boleh ya. Tapi bila kata baca Quran kita tak buat. Itu yang pelik tu ya. Sepatutnya Quran ni lagi kita kena fahami dia dan bawa maksud dia dalam pembacaan tu. Maknanya Maksudnya untuk masuk dalam hati lah kan? ya, Bawa dalam hati. minda dan hati, bukannya hati saja. Ya. Minda dan hati tu kena bawa sekali makna dia tu. Bukan makna saja ya, penerangan dia tu sekali, jenis dia, kan, fungsi dia, pertalian yang ada dalam di antara kalimah tu semua bawa semasa membaca tu. Semua berlaku secara serentak ketika membaca tu. Itu barulah kita panggilkan membaca. Kalau itu belum berlaku, tuan-tuan dan puan-puan, maaf saya kata kita belum lagi membaca. Kita baru membunyikan saja. Okey. Kelas ni untuk Ramadan kita apa ya? Kita sambung sampai ke pukul 9 ya. Maknanya kita tiap-tiap yang berlatih tu kalau dia perlu sampai pukul 9 dia bawa pukul 9. Kalau boleh dua orang apa ni kalau dia laju dia akan boleh dua orang lah tapi kemungkinan besar untuk permulaan ni kita mungkin seorang sajalah ya dalam satu sesi itu. Kita ada dalam tengah jam lagi hingga pukul 9 ya. Kalau ada apa-apa kita buka kepada sesi soal jawab. Soal jawab tu ialah untuk ada dua apa? Dua tujuan. Pertamanya siapa yang berlatih tu kita mantapkan lagi ya mana-mana bahagian yang dia tidak sentuh tu kita boleh mantapkan lagi dengan pertanyaan supaya dia berlatih menjawab ya. Yang keduanya ialah kita sendirilah ya. Mungkin kita ada juga yang kita tidak tahu ya sebab bertadarus tu siapa yang tidak tahu hendaklah dia bertanya kepada yang mengetahui. Siapa yang mengetahui itu hendaklah dia berkongsikan ilmu itu kepada yang kurang mengetahui. Itu dinamakan tadarusun. Ya. Dia tak sentuh Ustaz eh? Maaf Doktor. Ya. Saya nak tahu kenapa kita tak ambil zalika itu sebagai mubtada. Kerana banyak tafsiran dan nahwu mengatakan itu adalah mubtada dan al-kitabu itu sebagai badal. Jadi Betul. kalau orang bertanya saya tak reti nak jawab lah. Saya bukan saya tak mengambil yang tu. Saya rasa lebih senang untuk menerangkan. Untuk kegunaan saya lebih senang, lebih apa, lebih lebih kemas lah maknanya ya. Pembinaan ayat tu
Zalika tu sebagai petunjuk saja, penunjuk saja. Sebab apa dia mubtada? Mubtada ialah subject matter, perkara utama dalam ayat tu. Jadi kalau kita ambil dia sebagai mubtada, ya, seolah-olah macam zalika tu sebagai perkara utama dalam cerita tu. Jadi perkara utama bukan zalika. Pertama-tama dia Alkitab tu. Itulah yang Allah nak sampaikan dalam ayat tu. Itu dia panggilkan mubtada, Mubtada. ya, dalam ayat ismiyah. Dia adalah perkara utama, dan kalau filem tu kita panggil pehero lah, ya. Hero. Jadi Zalika ni bukan hero dia. Hero dia Alkitab tu dalam cerita ni. Jadi dialah yang utamanya, dan hero tu boleh ditunjuk. Hero itu sebagai contoh kan. Jadi kita gunakan Zalika Morning. tu. Hi. Sorry. Everything is good. We want to check out because our boat, we are going back to. I got a class. Everything is good, sorry. It's okay. Tak boleh mute kan ke? So where else? After this, where? Okay. Okay, tak boleh mute, kita mute kan. Ya. So, Okey. faham tak? Siapa? Okey, baik. InsyaAllah. Haji Sabirin ya? Ya, Doktor. Okey, ingat ya, Al-Quran ialah untuk kita fahami, ya, bukan kita ikut orang. Ya, kalau kita nak ikut pun boleh, tapi adakah ikutan tu yang terbaik ataupun kita perlu tambah baik, ya? Bagi saya, antara dua tu adalah lebih kemas dan lebih baik kita bukan mengambilnya sebagai mubtada. Kalau dah mubtada, dah kena badal pula Alkitab. Kan susah jadi kerjanya. Kan, ya? Jadi ada orang mubtada pun tak faham, lepas tu nak memahami mubtada lagi tak faham. Lagi banyak kekeliruan dia. Jadi lebih jelas, lebih kemas kalau kita ambil dia sebagai petunjuk je, ini, ya. Ya, maknanya Alkitab itulah Alkitab. Jadi bila kita sebut itulah Alkitab tu, fokus dia bukan kepada itu tu, fokus dia kepada Alkitab lah, dia lah subjek dia, yang nak diceritakan tu. Saya tahu, saya pun baca banyak buku yang rock, ya. Dia kata dia sebagai mubtada, lepas Alkitab tu dijadikan badal pula. Doktor, saya nak tanya, maksud dia kan dalam mengi'rab ni kan, kita boleh tak kita kata kita buat dalam dua pilihan, sama ada kita nak mengi'rab dia dalam keadaan mubtada ataupun dalam keadaan yang zalika tu pada insyarah. Boleh. Ikut Kita kefahaman. boleh, Ikut kefahaman. untuk kefahaman, kita kata ada dua pendapat, ya. Ada dua pendapat. Lepas tu kita nyatakan pendapat kita yang mana. Macam kami, QHS, kita kata memang ada dua pendapat. Ada yang mengatakan zalika tu mubtada, kemudian Alkitab tu badal. Itu pendapat yang pertama. Ya, pendapat yang kedua, zalika tu isim isyarah sahaja, dan Alkitab tu mubtada. Kita ambil antara dua ni, ya, kita buat pegangan untuk mengambil pegangan yang kedua, bukannya yang pertama tadi. Kita tak boleh kata dia salah, ya, tak boleh. Itu syarahan dia ada sebab mengapa dia bersyarahkan macam tu. Dan yang kata zalika tu isyarah dan Alkitab mubtada pun ada juga syarahan dia, ada sebabnya. Jadi kita nyatakan yang mana satu, ya. Untuk saya, walaupun kalau saya tak tengok pun syarahan orang lain, kalau saya mensyarahkan, ya, saya akan mensyarahkan dengan zalika tu sebagai isim isyarah sahaja, dan Alkitab tu adalah mubtada'nya. Maksud dia kalau kita nak katakan Alkitab tu zalika tu sebagai isim isyarah, kita tak katalah Alkitab tu sebagai badal kan. Ya, ikut betul. kesesuaian. Kalau itu kita tak menyebut dia sebagai badal lagi dah, ya. Sebab dia adalah mubtada, maka dialah mubtada. Ini tak
tak jadi fix kan. Maksudnya kita contoh ulaika. Nama dia isim isyarah juga tapi dia boleh jadi mubtada sebab dia ada Ya. orang. Sebab dia tengok konteks ayatnya. Betul. Kadang-kadang ada isim syarah yang boleh dijadikan mubtada. Sebab dalam ayat tu dia membina ayat, dia sendiri yang membina ayat ismiah tu. Maka dia boleh, dia lah fokus. Itu kan dia, itu tak apa mubtada. Yang sini fokus dia bukan zalika. Fokus dia alkitab. Ya. Kalau ulaika humul muflihun tu memang fokus daripada ulaika tu, orang tu. Kan? Dia mubtada boleh. Ulaika. Assalamualaikum Doktor. Ya, Waalaikumsalam. Nak tanya tentang khobar. Khobar pertama dan yang kedua. Khobar ni Ya. selalunya dia marfu' kan Doktor? Macam la raiba ni khobar yang pertama, sepatutnya dia marfu' kan ta raiba tu. Tapi sebabkan oleh la nafil jinsi dia jadi patah. Jadi patah. So macam mana dari segi i'rab kita nak terang bagi orang faham. Kata bila khobar tu dia macam mana dari segi i'rab kita nak kata dia tu marfu'. Macam Okey, untuk orang beginner, ya. Untuk beginner kita ambil dia khobar yang marfu', ya. Kalau kalimah dia akan ditandakan dengan huruf baris, mengambil baris hadapan. Kalau satu kalimah, ya. Tapi khobar juga boleh berlaku dalam rangkaian kalimah. Syibik Ya. jumlah. Dipanggil jumlah khobar. Ya, jumlah khobar. La raiba fihi ni satu ayat. Ya, satu rangkaian kalimah menjadi membina ayat. Jadi khobar bukan marfu' bukan kepada ayat. Marfu' ialah i'rab kepada kalimah. Tapi konsep dia, status la raiba fihi tu masih lagi marfu'. Kita tak panggil dia marfu', kita panggil dia fi mihalli raf'in, ya. Fi mahal, dalam kedudukannya rafa'. Itu dia bila dia ayat. Jadi ayat tu la raiba fi, dalam keadaan kedudukan yang rafa'. Itu dipanggil fi mahallin tapi untuk beginner kalau kita sebut macam tu lagi pening kepala dia, ya. Jadi untuk menyenangkan dia, ya, kita ambil dalam keadaan la raiba fi, khabar yang dalam berkeadaan yang marfu'. Itu caralah. Sebabkan Mal- doktor dia dalam keadaan marfu' tu kita berpandukan sebab ada la jinsi tu kan. Kalau kata tak ada la jinsi, dia memang raibu lah kan. Kalau katakan tak tak boleh, ada tak la boleh dia. jinsi tu, Kalau tak ada la, tak tak boleh. Tak ada ayat tu dia tak boleh. mestilah. Tapi dalam konteks yang ini, kita boleh juga mengatakan untuk kefahaman kita kan, bila keadaan la tu dia mesti dalam keadaan yang dia macam menasabkan lah, dia jadi macam mansub lah, dia baris atas kan. Tak boleh, kita tak boleh cakap macam tu. Okey, ambil contoh lah, ya. Hudan. Huda tu. Huda tu ialah khabar dia. Itu satu perkataan. Yang ni lebih senang untuk kita, yang itu kita boleh kata marfu'. Khabar kedua yang marfu'. Sebab dia perkataan. Satu kalimah. Tapi kalau dalam bukan kalimah, kita tak panggil dia marfu', kita panggil dalam keadaan rafa'. Sebab tu kalau i'rab Arab dia akan tulis fi mahalli raf'in. Keadaan dia tu. Sebab i'rab, ingat, i'rab apa dia? Keadaan, status, ya. Sama ada status kalimah ataupun status rangkaian kalimah. Bahasa Inggeris, bahasa Melayu Inggeris dia panggil apa? Nominatif. Dua tu nominatif lah tu. La raiba fihi ialah nominatif. Huda pun nominatif. Satu dalam bentuk ayat, satu dalam bentuk perkataan. Tapi keadaan dia sama je dalam keadaan rafa'. Sebab kita nampak hudan ni dia memang mabni kan, dia memang macam tu kan. Jadi kita nampak kan, jadi kita akan mengatakan ikut dalam konteks ayat. Sebab raiba ni dia bukan dalam keadaan mabni kan. Ya. So, sebab masalah kita, sebab kita kadang-kadang fokus kepada tanda.
Itu ya, kita tak fokus kepada konsep, konteks. Ya, kita kena fokus pada konteks dia ya. Konteks dia masih lagi khabar yang rafa. La raiba fi itu khabar yang marfu. Huda pun khabar yang marfu. Okay. Saya rasa lebih lega lah bila Puan Zalia bagi option tadi buat dua. Lepas tu kita kata kita pilih mana. Sebab ada orang macam-macam fikiran kan. Tak, masalah kita ialah kita rujuk pada orang ni. Yang kita nak sampai Pada bukannya ilmu orang tak ya. tahu. Kita nak sampaikan ilmu kita ya. Macam saya tadi saya sampaikan apa yang saya fahami. Bukan saya merujuk pada ada orang kata macam ni. Tak ada. Sebab kat luar Ha, sama. Jadinya itu yang kita kena nak let macam orang tanya, kita kena ada satu kalau orang tanya kita sampaikan ilmu kita ya. Manakala menyampaikan ilmu kita, kita kata zalika tu isim isyarah. Cukup. Alkitab tu mubtada' dia. Betul. Kalau kita kata apa ni, ada orang mengatakan dia mubtada' itu kita sampaikan syarahan orang lain. Bukannya ilmu kita ya. Kita nak berkongsikan ilmu ni ialah apa yang kita faham dan apa yang kita nak sampaikan kepada yang mendengar kita. Betul, masalah saya ni dalam ayat ni, saya boleh faham ya Alkitab sebab dia tanda dia domah tu, dia menunjukkan khabar. Tapi menunjukkan mubtada. Tapi khabar dia yang saya tahu hanya hudan saja sebab kita tahu sebab huda tu dia akan menerangkan tentang kitab tu. Tapi la raiba tu saya tak kata pun khabar dia. Macam mana kita nak tahu yang dia tu juga La khabar? raiba fi bukan itu bukankah cerita Alkitab tu? Oh, kena masukkan dalam tu juga ya. Itu mana khabar? Khabar ialah cerita kepada mubtada'. Mubtada. Cerita pertama ialah dia tak ada keraguan di dalamnya. Itulah khabar. Maka kalau dia cerita kepada mubtada' yang marfu', dia adalah marfu' juga. Tapi dalam bentuk ayat. Jadi ada cerita nombor dua. Dia juga huda. Kan ya? Dia khabar yang kedua. Jadi dua-dua tu cerita. Itu dinamakan khabar. Khabar ni ialah berita. Ya. Berita ataupun cerita kepada subjek matter, subjek yang dalam ayat tu ialah Alkitab. So, Alkitab dalam ayat ni ada dua khabar dia. Ada dua berita. Satu, dia tidak ada keraguan. Satu pun tak ada keraguan dalamnya. Itu cerita pertama. Kemudian dia juga petunjuk. Dua-dua jadi khabar lah. Maksud dia khabar yang pertama ni la raiba fihi. Maknanya dia dalam jumlah khabar. Kalau hudan tu Jumlah khabar, adalah betul. khabar yang kalimah. Maknanya untuk satu je hudan tu maknanya dia dah berhenti. Betul. Huda tu satu kalimah menjadi khabar yang marfu'. La raiba fi juga khabar, tapi kalau kita dah mahir, kita tak panggil marfu', kita panggil dia fi mahalli raf'in, dalam keadaan marfu' juga. Kalau dalam keadaan rafa'. Rafa' maknanya nominatif. Makna khabar dia dalam dua bentuk lah. Satu bentuk dia yang mufrad, satu lagi bentuk jumlah ataupun ayat. Satu bentuk kalimah, satu bentuk ayat. Kadang-kadang bukan bentuk ayat pun, bentuk syibih jumlah dipanggil. Dia tak jadi ayat pun ya. Dia jadi macam rangkaian kalimah saja. Dia bukan ayat pun. Jumlah fi'liyah pun boleh jadi khabar juga. Ayat lengkap yang mana yang syibih ya. Kalau macam la raiba fihi ni dah syibih ke dah boleh panggil ayat saja? Kalau la raiba fi ni sebenarnya kalau nak lebih tepat dia syibih ya. Dia bukannya ayat lengkap. Ayat lengkap ialah ayat yang ada perbuatan, ada pelaku dan ada subjek ataupun objek dia. Itu ayat lengkap.
Jadi ini seolah-olah macam ayat dipanggilkan syibih lah. Tapi kalau kita tak nak confusekan banyak sangat dengan apa, kita panggil dia jumlah sebagai ayat pun boleh juga untuk mengelakkan kekeliruannya. Khobar ni dia ada 4 kan doktor. Dalam jumlah ismiah boleh, dalam jumlah fi'liyah boleh, dalam jumlah syibi jumlah boleh, dalam kalimah aja boleh kan? Kita kena pilih salah satu tengok dalam keadaan ayat kan? Khobar ni. Dia ada 4 Khabar ni bentuk lah. bukan itu saja, dia juga khabar ni berita ya. So berita Berita. ni boleh mengambil bentuk dalam bermacam-macam cara. Satu, tengok huda tu dia nakirah, isim nakirah kepada Alkitab, sedangkan Alkitab tu makrifah. Dia boleh mengambil bentuk tu. Dia asalkan cerita tapi dia tak semestinya makrifah. Bentuk kedua ialah isim makrifah. Katakanlah al-huda. Itu dia jadi isim sifat. Isim sifat juga adalah khabar, adalah berita. Tapi kita tak panggil dia khabar, kita panggil isim sifat. Kalau dia mengikut, dia mengikut ke semua ciri tu, kita panggil dia isim sifat. So isim sifat adalah khabar lah juga. Khabar ni tajuk yang besar dia. Dalam khabar tu macam-macam cara nak menyampaikan berita tu. Satu dalam bentuk isim nakirah, satu dalam bentuk ittiba', ya. Kalau dia makrifah dengan makrifah, dia jadi isim sifat. Kalau dia nakirah dengan nakirah, dia akan jadi isim sifat juga. Tetapi kalau makrifah dengan nakirah dipanggil khabar. Dan dia boleh juga dalam bentuk bukannya fi'liyah, kita tak panggil dia fi'liyah ya, bukan ayat fi'liyah, kita panggil dia dalam bentuk kata kerja. Kata kerja ya. Kata kerja biasanya dalam fi'il mudhari' ya. Dalam bentuk fi'il mudhari' pun boleh digunakan sebagai khabar kepada mubtada'. Fi'il mudhari' dengan syarat fi'il mudhari' yang marfu'. Boleh juga. Maknanya nak menceritakan mubtada' ni, apa hal dia? Dia melakukan sesuatu. Khabar lah tu. Ya, dia melakukan sesuatu. Jadi perbuatan tu juga dipanggilkan berita kepada mubtada' tu. So boleh juga dijadikan khabar ya, dalam bentuk kata kerja. Biasanya fi'il mudhari' yang marfu'. Dan boleh juga mengambil bentuk isim fa'il. Ya, boleh mengambil bentuk isim fa'il sebab dia menceritakan mubtada' ni adalah sesuatu yang melakukan sesuatu perbuatan. Dia boleh jadi isim fa'il juga. So banyak cara untuk menerangkan mubtada' tu ya. Sebab berita tu adalah keterangan kepada subjek matter dalam ayat tu ya. Perkara utama tu dia banyak cara Allah menggunakan ayat untuk menceritakan dia. So yang saya nampak, Assalamualaikum, doktor, yang saya nampak ada 2 perkara besar kat sini. Alkitab tu perkara. Ya. Raiba fi tu cerita, khabar lah. Ya. Sambung lagi hudan lil muttaqin pun khabar juga. Apa dia? Hudan lil muttaqin tu Hudal, ya. So kalau kitab tu ayat jugalah, maksudnya ayat yang lengkap untuk khabar kedua ialah hudal lil muttaqin, betul. Ya. Sebab muta'alliqan tu akan menyempurnakan maksud khabar tadi ya. Pada permulaan khabar kitab tu yang pertama la raiba saja ya. Tapi bila ada fihi, kita masukkan sekali. Betul. La raiba fihi adalah ayat khabar yang pertama yang marfu'. Hudan lil muttaqin, dia pun ayat khabar dah kedua. Ada 2 cerita kepada Alkitab. So masa kita membaca ayat tu,
Kalau kita nak menyampaikan maksud ayat tu, itulah ya, iaitu kita nak mengatakan Alkitab iaitu Al-Quran ini ada dua cerita. Satu dia la raiba fih, kedua hudal lil muttaqin. Dua cerita tu. Itulah maksud ayat tu. Ha. Dan bila kita membaca, itulah yang sepatutnya kita fahami. Sebab bila kita menterjemah tu kita tak sempat nak fikir banyak-banyak kan. Kita nak Betul. faham je ayat tu. Semua tu kena fahami serentak ya. Kenal dia, fahami dia, hukum-hukum dia tu, pembinaan dia, semua tu berlaku serentak masa kita membaca tu. Dan itu memerlukan latihan ya. Latihan. Bukannya kalau kita tak buat latihan tu sampai bila-bila kita tak dapat. Sama ada kita berlatih sendiri ataupun kita berlatih menyampaikan kepada kawan-kawan kita yang lain ya. Doktor, tanya boleh? Boleh. Tajwid tak masuk ya? Tajwid? Tajwid. Banyak tadi saya kupaskan tajwid satu-satu tadi. Oh, dah sudah ya. Oh, dah sudah ya. Saya mulakan dengan tajwid tu tadi. Sebab kita membaca tu kan, membunyikannya macam mana setiap huruf tu. Oh, dia tajwid dia. Sudah. Hukum-hukum dia lah. Ya, hukum tajwid ni bukan hukum saja, banyak ya. Huruf hijaiyah tu sudah tajwid tu. Oh, okey. Mengenal huruf tu, ya, apakah huruf tu pun sudah tajwid dah. Hamzah, lam, ta'rifah tu, itu tajwid, bagian tajwid tu. Dan cara membunyikannya pun tajwid juga. Makhraj dan sifat dia tu kepada huruf tu tajwid juga. Tajwid juga. Idgham, tadi ada idgham bila gunnah itu hukum. Hukum idgham kan ya. Mat banyak tadi terangkan mat ya. Ni mat asli, yang ni mat asli. Yang ni apa? Fihi pun mat asli. Kan ya. Yang ujung sekali mat asli kalau kita dalam bacaan wasal. Kalau kita baca waqah, dia akan jadi mat arid lisukun. Huda ni, kalau dia baca wasal, dia akan jadi idgham bila gunnah. Tetapi kalau kita berhenti, dia akan jadi mat iwad. Itu semua tajwid lah tu. Ta ni kalau kita nak kupaskan ya, dalam pembentukan kalimah, dia juga melibatkan tajwid. Ya, ta yang tasydid ni sebenarnya adalah pertemuan ta sukun dengan ta fathah. Juga melibatkan idgham mutamasilain. Ya, dia panggil idgham mutamasilain saghir. Dan ditulis dengan satu ta yang bertasydid. Doktor nak tanya, yang alif lam tu, huruf muqatta'ah tu, tadi saya tak sempat nak dengar yang tu, saya terlajak masa pula. Alif lam mim tu, dia antara lam dengan mim tu ada idgham kat situ kan doktor? Lam mim, lam alif mim. Jadi mim yang hujung tadi disukunkan ya. So bila sukun, kemudian bertemu dengan huruf mim selepas tu ada mim. Mim ya mim. Jadi mim yang sukun bertemu dengan mim berbaris bawah. Dia sudah jadi idgham mislain. Yang tu yang dia jadi tasydid tu. Ada yang saya baca dia kata itu sama tak dengan idgham syafawi?
Boleh. Yang dia hukum syafawi boleh. Tapi yang lebih tepat adalah idgham misline syafawi lah kalau nak masukkan syafawi. Dia huruf mim memang huruf syafatan ya. Jadi memang syafawi lah. Tapi yang penting bukan syafawi tu. Yang pentingnya misline pertemuan dua huruf mim tu ya. Okey, kalau tak faham saya tunjukkan dengan leksi logos lah ya. Okey, saya gunakan leksi logos sekarang ni. Supaya kita ya, semua tu bersabit dengan ijaan ya. Untuk menerangkan muqatta'ah ni kena tahu ijaan dia. Ija lam ialah lam alif mim. Mim tu adalah dhammatain ya. Itu lamun. Lam ada lamun. Lepas tu mim ialah mimun. Mim ya dengan mim mimun. Alif kalau nak masuk ke alif tadi ialah alif lah. Dua kotak pada atas. Alifun. Itu alif. Ya, so masa membaca kita akan sukun mendatangkan huruf yang terakhir alif. Lam. Ya. Mim. Maknanya seolah-olah yang ni kita sukunkan dia. Ini dalam sebutan saja ya. Dalam tulisan tak boleh sukunkan. Dia seolah-olah macam tu lah. Jadi alif tak ada masalah ya. Sebut dengan lif je ya. Sebab ni sukun. Bertemu dalam tak perlu ada apa-apa idgham, tak ada. Ikhfa pun tidak apa. Dia izhar, dia baca dengan jelas. Tapi mim ni bertemu dengan mim ni ialah idgham misline dia panggil ya. Idgham misline syafawi kalau nak masukkan syafawi ya, sebab dia huruf syafatan. Bila bertemu min sukun bertemu min, dia jadi idgham tu maknanya mi yang pertama ni kena masukkan ke dalam mi yang kedua. So bila dia masuk dalam mi yang kedua ni kena tasydidkan. Sebab dia dah dapat dua huruf dalam satu tempat tu. Jadi huruf mim yang pertama ni dah tak ada disebutkan lagi ya. Ingat. So apabila idgham kita masukkan ambil warna merah ya, mi yang pertama ni dalam bacaan dah tidak ada. Sorry, warna merah kita ambil warna okey. Tukar warna kejap merah. Ya, yang mim ni sudah tidak ada ya. Jadi apabila tidak ada, seolah-olah dalam pembacaan tu kita akan baca seperti ini ya. Iaitu lam beri atas, lepas tu alif yang tadi yang ni, lepas tu mim dengan mim ni menjadi mim yang bertasydid. Jadi macam tu. Itulah yang dinamakan mad alif bertemu dengan mim yang tasydid. Jadi bila alif bertemu tasydid, yang alif ni kena tukar kepada alif mamdudah yang panjang. Bila tukar mamdudah, maka dia sudah menjadi mad lazim kalimi. Bertemu dengan tasydid bermakna kalimi musaqqal. Okey. So bila mustaqqal dia kena baca sepanjang 6 harakat dengan menyebut huruf selepas yang bertasydid tu dengan lebih berat. Itu dipanggilkan mustaqqal ya. Kalau di atas tadi mim, di atas tadi mim dia sukun ya, ada mad bertemu dengan sukun. Yang mad bertemu ini juga mad lazim harfi ya, dia huruf harfi, mad lazim harfi, tapi dia bukan mustaqqal sebab mim ni sukun. Dia ringan pembacaan dia. Jadi dipanggilkan mad lazim harfi mukhaffaf. Mukhaffafun. Boleh ya? Dia 2 harakat kan yang mim tu, yang masuk dalam mim tu. Mana? Panjang dia. Macam lam tu 6 harakat.
Tak, ni Itu yang 6 nak harakat mengelak ni. tu. 6 harakat sudah jadi lazim kalimi harfi muhafaf mana 6 harakat. Oh, 6 Tapi harakat ya. lesi rogoh ni dia tak ada tanda panjang ya. Tak dapat nak letak tanda panjang tu. So bermakna dia juga tanda panjang. Macam ni. Maksud saya, doktor, la tu 6 harakat. Lepas tu nak masuk ke mim tu dia ada harakat lagi, 2 harakat, bukan 2 harakat, doktor. Dia Nak dah masuk ke jadi mim tu. dia dah jadi mad lazim. Mak Jadi 6 lazim harakat. oh, makna kita sebut 6 harakat je lah dua-dua tu ya. Dua-dua 6 harakat lah. Memang kita yang Antara tanda panjang tu, tadi. Antara tu bukan 2 harakat, nak kena lam 2 mim harakat tu yang tak? dengung tu. Hak Yang dengung mana? antara tu lam mim. Mim dengan mim tu ada dengung lagi tak? Tak. Yang idgham habis lain tu. Idgham habis lain tu. Idgham habis lain. La tu yang 6 harakat. Ya. Mim dengan mim tu dengung biasa je. Dengung idgham 2 harakat dan dia ada tasydid 2 3 harakat, 2 hingga 3 harakat. Dengung dia tu. 6 2 6 lah dia jadi kan. Lam 6 2 6. Mana bunyi dengung yang nak masuk dalam mim tu ada dengung lagi kan, yang doktor kata tak ada 2 harakat lah. Lam ada 6 harakat. Lepas tu nak bunyi mim Ya tu betul. Dia ada dengung lagi di antara tu betul. makna 6 Dua 8. tasydid biasa kita lebih pada 2 ya. 2 ke 3 lah. 2 pun boleh, 3 2 pun boleh. setengah boleh? 2 setengah boleh, doktor? 2 setengah. Boleh lah. 2 ke 3, 2 setengah. Okay, terima kasih doktor. Okay, sama. Okey, so itu sebagai penerangan ya untuk kita berlatih ya mentadarus, membawa tadarus iaitu membaca dengan makna dan juga mengetahui kalimah-kalimah tu dan ayat tu dari aspek nahwu, soroh dan tajwid bersekali ya. Okey, Haji Abdul Ghafur, boleh mana dia? Bolehlah. Ambil alih, dah 9 ya. Dah mana dia hilang? Ni saya nak tanya satu soalan tadi. Okey. Okey. Tadi dikatakan zalikal kitabul la raiba fihi itu kan semua tu disepakati isim ayat ismiyah kan? Ayat ismiyah bermula daripada Al-Kitabu tu. Oh, bukan daripada zalika ya? Bukan. Zalika tu petunjuk saja, isim isyarah dia. Dia nak menunjukkan kepada Alkitab tu itu ke ini ke, itu dia panggil isim isyarah. Okey. Alright, insyaAllah. Terima kasih. So, nak buat penutup ke? Okey, sebelum tu nak tanya Haji Amaran, kelas lepas ni start pukul apa ya? 9 ke 10? Sebab lepas ni kelas Haji Amaran dengan kawan-kawan dia ya. Tu, hari Senin. Puan Mariani pun ada ya? 9 hingga 10. Sebab 10 ada Itulah yang lain tu. masa. Saya ingat untuk hari ni kita tangguhlah dulu kot sebab sekarang dah masuk pukul 9. Tengok yang lain peserta lain cakap macam mana? Sepatutnya 9 ya? 9. Okey, kelas 9 Damin kita kena tutuplah kelas ni ya. Beri laluan kepada rakan kita yang lain dah lebih tahu. InsyaAllah. Kita masih buka nanti untuk kelas seterusnya yang mana masuk tu. Kita buat berlatih lah. Okay, kita boleh buat penutup kata. Okey. Okay. Alhamdulillah. Syukur kita dapat hari pertama ni ya. Kita punya tadarus Quran kita dengan pengajian yang panjang lebar diterangkan oleh yang berbagai pertama kepada kita semua. InsyaAllah semoga dia menjadikan kita satu ilmu yang manfaat.
masa-masa akan datang, insyaAllah. Jadi seperti biasa, hari pun dah pukul 9 dan dia orang pun dah bincang nak buat kelas pukul 9. So seperti biasalah, kita akan tangguhkan kita punya perbincangan untuk pagi ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi besok pagi, betul ya? InsyaAllah. Ya. Okey. Jadi seperti Cuma biasa, kena apa lah ya? Kena buat senarai dah untuk besok siapa mulakan, ya. Supaya tahu dia buat persediaan. Kalau dia perlu, yang terbaiknya tak perlu persediaan, ya. Berlatih secara apa dipanggil impromptu. Cuba kongsikan apa yang kita tahu, setakat mana kita tahu apabila kita membaca ayat tu. InsyaAllah. Jadi seperti biasalah, kita tangguh untuk pagi ini. Penangguhan kita dahulukan dengan tasbih kifarah dan suratul As. Silakan semua, insyaAllah. Subhanallah wa hamdu asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawaffaw bis sabr. Sadaqallahu al-azim. Masih